Pernah tak korang selalu order minuman ini dekat restoran? Teh ais. Teh ais ini special dalam plastik. Okay. Jom, the rasa dia. Korang paling suka minumnya teh ais. Jangan cakap lagi ya, susu pekat, susu saja tak ada gula. Ini betul-betul manis korang. Tapi dia sedap. Mana punya alat? Kencang. 15.3% dalam 100 ml. Teh ais ini agak 300, jadi 45.9 gula dalam teh ais. Wah, 14 teaspoon gula dalam teh ais ini. Teh ais ini sedap weh korang. Betul. Sekali seminggu okey je. Kalau tiap-tiap hari korang fikir sendirilah. Tapi bagi saya masih minum. Tak ada masalah kan? Kita rakyat Malaysia memang suka minum teh ais, betul tak? Nak tengok saya test minuman apa lagi? Cuba komen.